Ramai orang fikir Malaysia ni kecil, neutral, tak ada leverage. Hakikatnya dalam perebutan kuasa antara Amerika Syarikat dan China, Malaysia bukan sekadar penonton. Kita adalah aset strategik. Ni 5 sebab kenapa dua kuasa besar dunia sama-sama perlukan Malaysia. Okey, nombor 5. Selat Melaka. Ini yang paling obvious tapi paling ramai terlepas pandang. Selat Melaka nampak sempit di peta tapi nilainya sama macam arteri utama dalam tubuh manusia. Kenapa? 25% perdagangan dunia lalu dekat sini. Hampir 90,000 kapal setahun, minyak, gas, makanan, chip, teknologi, semuanya lalu dekat Selat Melaka. Kalau laluan ini tutup 48 jam sahaja, harga barang boleh naik satu dunia. Amerika perlukan Selat Melaka terbuka untuk bekalan minyak ke Jepun dan Korea dan kesebelah Indo-Pasifik. China pula lebih terdedah. Kerana apa? Sebab 70% import minyak China melalui Selat Melaka. Dan sebab itulah Beijing gelar risiko ini sebagai The Malacca Dilemma. Malaysia ni macam on the highway lah kan. US dan China boleh bergaduh tapi dua-dua ni masih kena guna laluan yang sama. Nombor 4, hub semikonduktor Asia. Ramai yang tak sedar, Malaysia terutamanya Pulau Pinang bukan calon-calon pemain. Malaysia ni menyumbang plus minus lah lebih kurang 5% ekspor semikonduktor dunia. Sektor pembuatan menyumbang hampir 381.9 bilion ringgit Malaysia, lebih kurang dalam 23% KDNK negara. Pada separuh pertama tahun 2025 sahaja, Pulau Pinang ni dah tarik hampir 12.5 bilion ringgit Malaysia. Pelaburan pembuatan. Intel pula melabur hampir 7 bilion US dollar dekat Malaysia untuk chip advanced packaging. So Amerika ni perlukan Malaysia sebab mereka nak diversify keluar dari China akibat daripada perang tarif ni. So sekatan teknologi dan risiko geopolitik Taiwan. China pula perlukan Malaysia sebagai rakan pemeriksaan neutral dalam rantaian bekalan global. US dan China ni perang chip. Malaysia ni diam-diam kutip pelaburan. Nombor 3, critical minerals. Kalau dulu perang minyak, sekarang dunia perang rare and critical minerals. AI, 5G, EV, sistem peluru berpandu. Semuanya perlukan gallium dan germanium. Malaysia bukan negara yang ada mineral yang paling banyak, tapi kita ada keupayaan pemprosesan dan itu yang kuasa besar perlukan. Amerika ni dia nak friendshoring kan, untuk pindahkan rantaian bekalan ke negara yang lebih stabil dan tak bermusuh. China pula kawal hampir 80% pasaran rare minerals di dunia. Jadi mereka perlukan rakan neutral yang dipercayai. Malaysia jadi leverage geopolitik dan US nak kurangkan risiko dan China pula nak kurangkan tekanan. Nombor 2, Islamic Finance dan Halal. Ini ramai yang tak tahu. Malaysia kuasai kira-kira 30% aset perbankan Islam global. Jumlah aset perbankan Islam kita hampir 1.58 trilion ringgit Malaysia pada tahun 2025. Undang-undang Kewangan Islam Malaysia ni dianggap benchmark dunia. So kenapa US peduli? Sebab Malaysia ialah pintu masuk ke pasaran Muslim global bernilai trilion dolar. Sebab itulah firma besar macam Franklin Templeton lancarkan produk patuh syariah melalui Malaysia. So why does China care? Sebab China ni nak tarik pelabur Timur Tengah, tapi tak ada ekosistem halal global yang dipercayai. So Malaysia ada JAKIM, standard halal paling ketat dan diktiraf di dunia, dan sebab itulah banyak syarikat Cina guna standard halal Malaysia untuk ekspor. Malaysia jadi jambatan halal antara barat dan timur. Dan last but not least, number 1, kita ni neutral dan dipercayai. Ini yang paling penting. Malaysia bukannya pro-China. Amerika perlukan Malaysia sebab kita dalam FPDA bersama UK, Australia, New Zealand dan Singapura yang jaga keselamatan Asia Tenggara dan Selat Melaka. China pula perlukan Malaysia sebab kita ni rakan dagang utama 15 tahun berturut-turut. Kita juga ada perdagangan mencecah hampir 212 bilion US dollar. Kita pula ada projek besar seperti ICRL dan Kuantan Industrial Park. So kerjasama ketenteraan China-Malaysia pula berjalan sejak tahun 1995. So to conclude, Malaysia ialah rakan strategik yang tak boleh dilepaskan oleh mana-mana pihak. So bila dua kuasa besar dunia ni bersaing, Malaysia akan jadi lebih bernilai. Malaysia jadi lebih bernilai jika kita kekal bijak, neutral dan berprinsip. Malaysia ni mungkin kecil tau, tapi dalam geopolitik global ni pengaruh kita jauh lebih besar daripada saiz peta. Aizudin Samni, Ideas that Move Malaysia Forward.